Ini berkaitan dengan solat berjamaah. Nah, dan bahkan sama saja solat tersendiri, berjamaah, sama saja dari segi mana tu? Solat kita ada jahriyah, ada solat sirriyah. Setelah kita tahu rukunnya solat itu, syarat bagi nak sah solat kita tahu, kita laku semuanya, maka solat kita bila cukup rukun dan syarat sah. Tapi di samping rukun dan syarat ada pula adab-adabnya, ada pula al-makruhatnya di dalam solat itu, ada pula al-masnunat, jadi galakkan melakukannya, ada pula dibenci syarat melakukannya, bagi makruh pada lurah. Makruh yang dibenci, syarat benci, syarat tidak berkenan. Ada di antara apa? Iaitu hak sunat semayang, hak sunat nyari kan, solat maghrib, isyak, subuh, sunat nyari pun bukan semua betul baca Fatihah. Lepas tu mazhab kita bila baca Fatihah, mazhab kita bismillah satu ayat daripada Fatihah, arti wajib. Bila Fatihah tu sunat nyari, bismillah basmalah pun sunat nyari, arti mazhab kita. Setengah mazhab baca bismillah tapi sunat perlahan. Kan tu khilaf-khilaf tu. Kita cakap hak kita sunat nyari. Ada a'udzubillah tidak disunat nyari. Nyari betul bismillah, juga betul surah. Sudah sama ada kita jadi imam, kita jadi makmum ataupun seorang diri, belum berkait dengan imam. Kita semakmum seorang diri, disunat perlahan-lahankan. Selain pada itu kita wajib baca Fatihah tapi disuruh perlahan-lahankan. Begitu juga takbir intiqalat, kita disuruh suruh perlahan-lahan. Apa makna perlahan? Dhabit lahan tu apa dia? Perlahan-lahan, isra ataupun sirri. Apa perlahan? Dengan bawa ayyusmi'a nafsahu, bahawa memperdengar ia akan dirinya sendiri. Kita baca syaratnya kena memperdengar diri sendiri, tidak melebih pada itu. Kalau lebih pada itu, sampai tadi dah sebut 4-5 orang di sisinya tu, itu maksud dia panggil jahar, nyaring. Maka hukum tu baik mari makruh nyaring. Ini belum tilik kepada tashwish, sebelum tilik kepada mengganggu. Nyaring, semata nyaring itu makruh kerana kita disunat perlahan. Perlahan itu kita baca sebut sekadar memperdengarkan diri sendiri. Maka pendengar diri sendiri setara mana? Tengok bil quwwah bil fi'li. Kalau bising hujan lebat menyebabkan bising hingga bangga, tadi kata kita dikeraskan sikit sekadar memperdengar. Tapi kalau tidak ada bising, slow, setara tu dengar dah. Tapi kalau bising, kita penat sikit. Kata setengah dak, dia panggil bil quwwah, menempati. Sekira-kira kalau tak bising, setara tu dengar dah. Tapi oleh kerana ada bising menyebabkan tak dengar, tak apa dah, dia pengen dengar bil quwwah. Bila lebih pada tu, baru memperdengarkan diri dan orang lain di keliling kelalanya, tu panggil nyaring. Bila nyaring hukumnya makruh, selama tidak mengganggukan orang lain. Kalau mengganggu orang lain, dia naik tangga sikit lagi, terkadang pergi kepada haram jika mengganggu orang lain. Cuba kita gambarkan, kalau kita solat di tepi orang baca nyaring, kita lagu mana kita? Sekadar takbir intiqalat tu boleh kira lagi dah sikit ya, Allahu akbar, dah tu. Tapi kalau bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, hak kita dak baca ni pergi dah hundur balik. Kita sampai ke iyyaka na'budu ihdinas siratal, hundur klik maliki yaumiddin. Di pada iyyaka dia dak ihdinas siratal. Kita maliki yaumiddin balik. Orang pai terganggu. Kali yang kedua, kalau tahu yang tu ada di situ, kita tak duduk tepi. Dua kali duduk tepi lain. Kita dah nak takbir dia ni mari kali duduk lain. Terganggu kita nak baca tak boleh. Kadang-kadang terganggu sampai imam kaya hidup di belakang.
Baca watin tukang awal asri. Terganggu. Dah makmum lihat belakang kau duk. Iya kan nak. Iya kan ustaz. Baca awal asri. Thumma radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kok mana imam baca watin sudah wal asri duk terganggu dengan makmum lihat belakang duk iya kan. Ini yang terkadang bawa dah haram tu. Kalau begitu kita ajar. Beri jadi slow. Syarak pun disunatkan. Dinyaringkan syarak makruh, letak siap-siap dah. Syarak tidak berkenan, tidak nyaring dah. Satu, kadang-kadang takbir nyaring membawa pada orang lain pula silap. Ada orang bahasa mari datang. Baru mari orang duduk solat, duduk sujud. Allahu Akbar. Bangun. Ingat kau imam bangun dah, tengok dak lagi. Kalau boleh kata cih mung. Salah gitulah dia. Nak marah. Sebab tu kita kena jaga tempat sunat perlahan, kita jaga perlahan. Ajar. Tempat nyaring kita nyaringkan. Enggak bila kita makmum tak ada tempat yang nyaring. Kita jadi makmum hendaklah disirkan. Bahkan kita sembahyang seorang diri pun disir juga. Bukan hanya berjemaah kita di perlahan, seorang diri boleh sabar tak ada orang lain tak. Kecuali solat qiyamul lail dibacakan antara sir dan jahat. Kan? Itulah. Di mana kata hukum sakut pak dengan berjemaah. Kalau nak jaga jangan beri mudarat orang lain. Tak. Ya kerana beri mudarat ni tak boleh la darara wa la dirar. Taswish yang mengganggukan orang lain. Itu hukumnya makruh tahap pertama. Manakala bila kita jaga makruh kita dapat fadilat. Lepas tu apa lagi?